Orang yang taubat nasuha 40 tahun buat dosa kepada Allah, kemudian dia taubat, Allah terima taubat dia. Hari Allah terima taubat dia, hati dia adalah bersih seperti mana hari beliau dilahirkan. Tapi hati-hati, ramai orang hari ni buat maksiat. Bila berjumpa dengan saya, dia sebut ustaz nak berubah tapi tak kuat. Saya kata puan tunggu apa untuk kuat? Saya kata adik tunggu apa untuk kuat? Saya kata pakcik tunggu apa untuk kuat? Adakah tunggu petang esok untuk malakul maut datang jemput di rumah pakcik? Ramai orang dia simpan pencen, nantilah ustaz taubat. Ramai orang dia tangguhkan, nantilah 50-60an lah ustaz. Teringin, faham, rindu, tahu bahawasanya ada syurga dan neraka, tangguh, dia kata belum masanya lagi. Yang ni rugi. Hati-hati, sebab tidak ada presiden di dalam alam ini yang tahu bila tarikh kematiannya. Dan untuk pengetahuan kita semua, 3 orang manusia yang paling kaya di atas muka bumi Allah tahun 2022 ini, ketiga-tiganya saya umumkan tak tahu bila mereka nak mati. Sebab itu mengembalikan hati dalam keadaan seperti mana Allah menciptakan dia adalah perlu dan mesti dilakukan dengan segera.